Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi kekal menyokong kepada Rafizi Lamli untuk mempertahankan jawatan itu. Saya melihat daripada isu ceramah ini, yang mana kita masih lagi ada kesempatan daripada mereka yang layak untuk mengundi di akar umbi untuk membuat satu pilihan yang tepat supaya kita boleh mengekalkan Rafizi Lamli sebagai timbalan presiden Dan saya percaya kali ini Rafizi Lamli menggunakan ruang ini, yang mana kalau kita tengok di Perak dia pernah sebut kamikaze. Saya rasa lah malam ini dia akan keluarkan semualah, dan saya juga melihat malam ini pastinya sangat meriah yang mana saya percaya view malam ini pun sangat banyak. Dan saya percaya sokongan daripada akar umbi begitu menggalakkan. Sebab saya melihat melalui data-data yang ada, saya melihat sokongan kepada Nurul Izzah tidak sampai pun 20%. Tetapi sokongan daripada akar umbi kepada Rafizi ini sebenarnya sudah mencapai 80% tau. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini, bagi mereka yang menyokong Nurul Izzah, mereka merasakan bahawa ini adalah sesuatu yang membanggakan diri mereka kerana apabila mereka menang dan mereka merasakan wajar dan mereka tidak memikir risikonya. Saya percaya ramai yang sedang berada di kem Nurul Izzah ataupun yang menyokong Nurul Izzah yang juga merebut jawatan-jawatan dalam MPP, yang mana mereka merasakan bahawa itu adalah kemenangan yang akan memberi manfaat kepada mereka. Tetapi sebenarnya dalam waktu yang panjang parti kita akan mengalami satu kerosakan yang besar Dan untuk kali ini saya harap kita kena sedar bahawa sistem yang ada ni, yang mana saudara Rafizi Lamli sendiri pun mengakui sistem ini dibuat dengan harga yang mahal hanya untuk menjatuhkan beliau. Ini adalah yang saudara Rafizi Lamli telah pun perkatakan. Dan betul kita nampak apabila berlakunya perkara-perkara yang kawan-kawan juga persoalkan di peringkat cabang, yang mana tanpa kepala dan aduan-aduan daripada cabang tak diterima, dan akhirnya keputusannya hilanglah RM100. Buat aduan dan akhirnya kita bayar RM100, tetapi inputnya tak ada. Yang ada duit hilang 100. Jadi ini yang berlaku sekarang ni. Takkan selepas pemilihan ni nanti baru nak selesaikan masalah itu dan akhirnya dikatakan sebagai selesai. Ini perkara yang memang berlaku. Saya tak tahulah bila kita tak sebut macam ni, masalah dalaman ni tak selesai. Kemana rakyat ataupun kemana ahli-ahli yang bertanding itu nak mengadu? Tempat dia mengadu adalah dekat media sosial ni lah. Sebab pimpinan tak ambil tahu, SUA tak ambil tahu, pengarah kita punya Puan Zaleha sendiri yang ada di sana pun tak ambil tahu kan. SUA pun tak ambil tahu. So perkara ini jadi satu yang orang kata perlu dikeluarkan, luahkan oleh rakyat ataupun pengundi ataupun mereka yang layak bertanding itu ke dalam media-media sosial, dan akhirnya tetap juga mereka membidas dalam isu ini. Jadi hari ini saya harap medan terakhir, supportlah kepada Rafizi Lamli, akar umbi saya harap kekal support kepada Rafizi Lamli. Kalah menang itu pada saya pertandingan, yang mana pertandingan ini walau macam mana pun sistem itu hebat, kalau kuasa Tuhan kata menang, ya menanglah. Dan kalaupun kalah Rafizi Lamli, ini adalah satu yang kita akan menjadikan satu semangat untuk kita ke depannya lebih baik lagi, dan kita perlu berhati-hati dengan apa yang telah terjadi ini agar tidak berulang sekali lagi. Dan perkara ini pada saya adalah perkara yang biasa dalam dunia reform. Bagaimana nak reformkan sesuatu politik ataupun sesebuah negara yang bermain dengan politik reform ini memang akan berlaku begitu. Begitu juga dengan parti-parti politik. Jadi kita masih ada ruang untuk mengekalkan Rafizi Lamli sehingga hari penamaan untuk kita nak mengundi itu
So kita buat pilihan yang tepat. Jangan kita memilih benda yang salah. Saya cakap betul. Kamu orang akar umbi. Ni saya nak racun sedikit lah. Saya nak hasut sedikit akar umbi di bawah. Sekarang ini kamu orang kalau ada yang dapat kadimah, kamu ambil. Tapi undi orang yang betul. Kalau kamu nak melihat parti ini betul, undi pada orang yang betul. Kalau kamu nak kata, nak bantu ketua-ketua kamu yang kata, oh supaya cabang kita lepas ni ada duit. Itu pembohongan untuk diri mereka sendiri. Lebih baik kamu lihat ke mana kamu nak memperbetulkan perkara ini. Dan kamu tengoklah integriti ketua cabang kamu itu sendiri. Kalau kamu rasa tak bersetuju, baik kamu tukar dengan menyokong Rafizi Lamli ini untuk kita mengajar mereka agar faham apa tujuan parti kita ini, supaya tidak berlaku perkara-perkara yang akan bakal menyusahkan parti. Jadi parti ini kita perlu ada keberanian, dan ramai orang-orang yang seperti kita ini yang menolak benda-benda yang selama ini kita perjuangkan. Kalau kita lihat ya sekarang ini semua kita langgar. Perlembagaan parti dilanggar habis-habisan. Perlembagaan parti yang baru ini dikeluarkan dilanggar habis-habisan pun. Saya tak tahulah. Tapi yang disalahkan kami yang lantang bersuara perkara-perkara ini. Jadi ada yang saya lihat komen di sini, Balai Ngali ini dia kata cash is king. Sekarang ini kita lah jadi cash is king dalam kita punya ni. Kerisauan saya sebagai anak muda adalah kalau parti kita ini tidak kita reformkan, tidak kita perbetulkan, parti ini akan bakal rosak. Sejujurnya saya bukan menolak Nur Izzah ini, tetapi masanya belum sesuai. Kerana parti kita belum betul-betul matang, belum betul-betul berada di tempat landasan yang betul-betul kuat. Dan saya terlalu yakin bahawa kemampuan itu tidak mampu digalas oleh Nur Izzah. Walaupun dia mempunyai banyak pembantu lah. Mungkin lepas ni dia akan dibantu oleh MP Selangor. Mungkin lepas ini dibantu oleh Ravanan. Dan mungkin mereka-mereka yang hebat lagi. Tetapi saya melihat bahawa perkara ini tidak kekal. Kalau Nur Izzah nak kekalkan perjuangan ini untuk mantap, orang yang boleh Nur Izzah percaya dalam parti ini sebenarnya hanya Rafizi Lamli. Orang yang boleh percaya lagi, orang macam Saifuddin boleh kita letak di situ juga. Ini orang-orang yang kita boleh letak untuk menjaga parti ini. Walaupun kadang-kadang saya lihat Datuk Seri Saifuddin ini kadang-kadang geram juga kan. Tapi orang ini masih kita perlukan. Orang-orang ini hebat. Tapi kalau Nur Izzah sekarang ini bersama dengan orang-orang yang baru masuk dalam parti, orang-orang yang baru kita nampak dalam parti dengan memberi idea-idea yang saya percaya tidak menguntungkan. Tidak sebahagian daripada mereka-mereka yang lama dalam parti itu sebenarnya betul-betul baik. Kadang-kadang mereka dah lama dalam parti kerana ada manfaat. Tetapi hala tuju perjuangan mereka dah lari. Banyak yang hala tuju perjuangannya sudah melencong. Jadi kita sebagai pengundi kali ini, saya harap beri ruang untuk Rafizi Lamli terus menerajui kerana kita menghampiri pilihan raya negeri Sabah ni. Sabah ni tidak main-main. Saya tak tahulah formula apa yang mereka rasmikan baru ini yang sampai nak kata di Sabah PKR boleh menang 20 kerusi, saya tak tahu. Formula apa yang mereka nak pakai. Tetapi kalau Nur Izzah menang kali ini, saya harap bermula daripada menang selepas hujung bulan ni pada 25 hari terakhir kita mengundi tu. Selepas itu saya harap tim-tim Nur Izzah turun dekat Sabah, gerakkan jentera awal kerana dah dekat dah. Tak ada ruang dah. Ini dah masuk kepada bulan Jun. Dan mungkin akan berlaku pilihan raya pada Oktober. Paling lambat pun November. Disember lah paling lambat. Jadi masa dah tak ada. Kita dah sibuk nak cerita pasal nak dapat kursi banyak dekat Sabah itu bukan mudah. PH di Sabah bukan mudah.
DAP masih ada ruang. Tetapi untuk PKR di Sabah, ruang kita tidak berapa bagus tahu di sana. Jadi jangan kita bermain dengan angka-angka kosong yang akhirnya kita lingkup di Sabah. Elok-elok Sabah yang sekarang ini bolehlah menjadi kerajaan campuran dalam GRS tu. Lala lingkup. Tak ada apa-apa. Orang tak peduli dah. Tetapi kalau ini yang kita maulah. Jadi ruang itu rakyat, terutamanya orang Sabah, lihat. Kemampuan Rafizi Ramli itu tak payahlah mereka nak bermain angka. Dulu sewaktu itu Izzah yang nak ni. Tak payahlah. Satu dunia tahu. Rafizi lah masternya. Nak cerita ayuh Malaysia tu, Nurul Izzah punya idea. Ayuh Malaysia itu Nurul Izzah lah panglima perangnya. Tak payah. Nurul Izzah pertahankan kerusi dia sendiri. Tak mampu. Rafizi Ramli ni kita lihat kemampuan dia di parlimen dia. Antara parlimen yang paling besar, yang paling selesa. Umpama Rafizi Ramli tak payah turunlah berkempen dekat Pandan tu. Majoriti 48,000. Nurul Izzah apa? Dah lah kalah. Kalah banyak pula tu. Dekat orang PAS je. Ciput aja orang yang dia lawan. Kalah lagi 5,000. 5,000 lebih undi dia kalah. Apa barang? Pertahankan kerusi tradisi mak bapak dia. Di situlah lahirnya perjuangan parti ini. Kalah. Kalah di tangan orang PAS yang pada saya senang-senang Nurul Izzah gigit. Bayangkan Nurul Izzah nak jadi panglima untuk menang di PRU kita ni. Dia sendiri, kerusi dia sudah tak boleh menang. Ataupun beginilah. Sebab itu mereka serang Rafizi sekarang ini. Ataupun Nurul Izzah nak ambil kerusi Rafizi Ramli lepas ni. Rafizi Ramli dia kena hantar pergi dekat Terengganu, balik dekat kampung dia. Ataupun pergi lawan dekat Kelantan. Tak apalah. Nurul Izzah pergilah, cuba kerusi Pandan tu. Sekarang ini Nurul Izzah pun tak menyumbang kerusi. Nak jadi panglima perang tai apa? Saya takut dia nak jadi panglima perang, tiba-tiba dia kena bertanding lagi dekat kerusi pematang pauh. Bila masa Nurul Izzah nak pergi buat kempen dia dekat sana? Kempen dia dekat sana tak terjaga. Macam mana nak jaga kempen orang lain? Nurul Izzah mampu ni. Nak buat macam ayuh Malaysia dulu, keliling Malaysia. Nak berceramah dalam hujan. Kalau saya tengok Nurul Izzah sekarang ni berceramah pun saya ngeri. Tengok dia naik dekat pentas ceramah tu. Dengan pakaian yang dah orang kata macam orang kayangan. Macam mana kalau kena hujan basah? Risau pula saya. Sayanglah pakaian mahal-mahal tu. Apalah. Geng-geng Nurul Izzah tak payahlah menyerang saya dalam ni. Benda salah. Penyokong dia dekat sini untuk meroyan ya. Kau pergilah dekat geng-geng kau. Ini penyokong Nurul Izzah pergi serang saya dekat sini. Apa manfaat dia? Kau pergilah support orang yang menyokong Nurul Izzah tu. Banyak menteri-menteri YB yang sekarang sedang bertanding yang berada di tim Nurul Izzah ni. Pergi sokong dia orang. Jangan ganggu channel ni. Channel ni untuk kami yang kecewa. Tak apa. Biarkan channel Rafizi ni untuk channel yang menyokong Rafizi ni. Gunakan channel saya ni. Mana lagi tempat orang-orang Rafizi nak bersembang? Harapan mereka saya lah. Saya buka live ni adalah tempat mereka bersembang. Berseronok untuk mereka nak luahkan hati dia. Ini geng-geng Nurul Izzah datang sini. Geng-geng Walaon datang sini. Walaon lagi ya. Kau datang sini buat apa? Ini pemilihan parti. Saya tak cakap PAS. Saya tak cakap Bersatu. Saya tak cakap parti lain. Ini duk sibuk aja datang dekat sini. Mengganggu.
orang yang nak sokong Rafizi ni, biarlah mereka nak sokong. Time orang nak sokong Rafizi, time orang ulas keburukan kamu orang, marah. Oh, time kamu londeh ke Rafizi, tak apa. Time kamu nak londeh ke orang lain, tak apa. Pelik orang ni. Orang tengok ceramah Nur Izzah, orang pun tak faham. Macam mana nak jadi panglima perang? Apa? Mendunia. Apa? Kau tak faham ah? Mendunia. Apa? Mendunia. Ke apakah? Tak tahulah. Terbelit-belit lidah saya nak sebut apa yang Nur Izzah tu nak cakap. Pergi berceramah. Mix-mix bahasa Inggeris dan sebagainya, belagak macam orang belagak. Saya dulu, kalau kami penceramah dekat kampung, kami tak bercakap tahu bahasa Inggeris apa semua ni. Kita akan jaga kita punya bahasa dalam ceramah ni. Ada satu dua lah perkataan bahasa Inggeris yang kadang-kadang kita tak boleh translate, barulah kita akan cakap. Ini itu dia. Ceramahnya tak apa-apa. Macam mana? Otai-otai pun yang lama-lama pun terkebir-kebir tengok Izzah. Apa Izzah ni cakap? Itulah nak jadi sangat panglima perang. Kau jadi lah lepas ni. Saya tak sabar-sabar ni. Saya kalau Rafizi kalah, saya tengoklah apa plan Rafizi lepas tu. Tu je saya. Tapi kalau Nurul Izzah menang, kan, kita akan tunggu apa dia buat dekat Sabah ni. PRN Sabah ni tak lama, saya tunggulah apa dia buat kan. So kita tengoklah 20 kerusi yang kita nak menang kat Sabah tu. Tahniahlah untuk calon-calon dekat Sabah lepas ni. Lepas ni banyaklah orang dekat Sabah tu akan berlumba-lumba nak jadi calon sebab mereka di antara yang 20 orang yang akan menjadi adun tu. Sebab mereka dah target dah, mereka dah yakin dah dapat 20 kerusi. Banyak 20 kerusi. Lepas tu yang saya cakap tadi. Dia duk sibuk dengan, kita tengok Sabah pilihan raya. Lepas Sabah pergi Melaka. Lepas Melaka, kalau tak salah saya Johor. Kalau tak Johor, Sarawak dulu. Tapi antara dua tu. Lepas tu kalau contohnya Johor dulu, lepas tu pergi Sarawak. Lepas Sarawak masuk pilihan raya, lepas tu Johor, lepas tu masuk pilihan raya umum, mati. Bila masa Izzah nak pergi buat? Saya tak tahu. Sekarang ni pematang pauh disuruh orang lain buat dah. Yang saya nampak Cik Zam ya pergi kat pematang pauh. Saya tengok yang pergi tolong pematang pauh daripada Kementerian Rafizi Lamli pergi tolong pematang pauh. Saya tak nampak Nur Izzah. Sebab tu baru ni saya cakap dengan Cik Zam. Kenapa Cik Zam pergi turun bantu dekat pematang pauh? Yang Izzahnya sibuk pergi balun Rafizi Lamli. Tak lawak. Kementerian Rafizi Lamli pergi turun bantu kawasan pematang pauh. Izzahnya duduk dekat Kuala Lumpur pergi bantai Rafizi Lamli. Apa benda ni? Jadi pelik semua kerja dia buat sekarang ni. Tak payahlah walaon nak marah sangat. Geng penyokong Nur Izzah tak payahlah marah sangat. Biarlah orang-orang di sini yang nak meluahkan perasaan mereka. Kamu pasal apa? Sibuk betul lah nak komen-komen. Okey? Jadi saya harap kawan-kawan 20 minit ini, saya harap kamu orang pergilah. Saya tengah menganjingkan penyokong-penyokong Nur Izzah ni. Terlondeh-londeh mereka. Kena saya ni. Kepada kawan-kawan yang dekat, orang-orang Johor, pergi, datang, tengok. Penyokong-penyokong kita dekat Johor, pergi. Cukuplah. Janganlah lama-lama. Saya ada kerja lain nak dibuat ke orang ni. Minta lama-lama pula. Orang ceramah pun tak lama-lama. 20 minit, 30 minit je. Kalau semakin lama saya cakap di sini, pedih telinga-telinga pengikut ni. Orang-orang yang menyokong Izzah ni nanti. Sikit-sikit sudah. Saya balun sikit-sikit sudah. Saya nganjing-nganjing sikit kan. Saya nganjing-nganjing pun dia dah kencing-kencing ni penyokong Nur Izzah. Belum lagi saya nak ni lagi. Okey. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.